Ya, aku tahu mesti ada yang dah habiskan tengok Squid Game Season 3. Aku bakal menyusul. Tunggu jap. Tapi, aku nak cakap dulu yang aku sempat lah berkesempatan pergi ke event Squid Game yang diadakan dekat Lalaport weekend Jumaat baru ni lah. Tapi dia event tu sampai weekend ni lagi. And thank you to Netflix Malaysia sebab sudi jemput. Belanja aku makan dekat chef kecil. Sedap makan situ. And then, bagi goodies. Banyak gila barang malam ni. So, video kali ni, kita akan apa ni lah. Tengok barang apa yang aku dapat daripada Netflix sempena Squid Game Season 3. Dan dekat event tu aku dapat jugalah merasa dalgona gerabak gitu. Tak ada gurau batu tu. So first kali, oh tak, ini bukan barang yang dapat goodies lah. Basically kita kena pakai name tag ni. Guess Squid Game Netflix. Ada stiker. Majority stiker-stiker ni adalah challenge dalam Squid Game tu lah. And then dekat restoran yang kita orang makan tu ada disediakan Polaroid di atas meja. So ada seorang sister ni rajin betul dia mengambil gambar. So, adalah 3 gambar aku menggunakan Polaroid ni. Ada pouch bag yang dalam dia aku pun tak tahu apa benda. So, kita tengok je apa ada dalam pouch bag ni. Ini yang diorang main tu kan, yang masa nak proses rekrut tu. Yang apa? Campak. So, ni dapat Duck G. Tali skipping. Apa ke bondo ni? Aku dah ingat. Yang macam main apa? Tutup botol tu kan? Apa? Botol rabur. Kita ada dapat baju, jaket. Adakah aku mendapat invitation untuk join Squid Game Malaysia ni? Token Squid Game 3. Aku punya nombor 054. Macam tak ada ong. Ni seluar dia. Dan ini jaket dia. Patutlah dia tanya saiz. Macam aku patut bagi saiz kecil sikit je. So aku geng bulat lah. Geng yang nak teruskan game kan. Kau tak silap aku. Apa kata aku pakai kejap. Ready tak ready? Tada. Ini nampak macam mati awal ni. Seluar dia untuk saiz M agak ketat lah. Tapi baju dia untuk saiz M okey. Just nice. So tunggu apa lagi? Jom Season 3 Squid Game.